Untuk geng-geng travel ataupun akak-akak yang suka makeup guys, takut makeup cair, boleh dapatkan kipas daripada Gujodok ni guys. Yang ni design dia compact, senang letak dalam handbag. Okey, sebelah dalam dia apa yang korang akan dapat? Satu dia punya user manual, satu dia punya lanyard ni, dengan satu USB charger cable Type-C lah. Tengok dia punya size memang compact, memang comel guys. Korang tengok ni, sebesar tapak tangan aku ni separuh bila kita pegang pun memang selesa. Untuk bateri capacity dia 2000 mAh. Nampak tu, dia jenis design bulat. Kalau korang tak suka warna hitam, dia ada colour yang lain. Bila bateri habis, korang boleh charge semula menggunakan charger cable Type-C. Dia ada safety switch. Bila akak abang letak dalam handbag ke dalam bag kan, dia tidak akan terbuka sebab dia ada safety switch kat sini. Kalau dulu dia tak ada LED display, yang sekarang ni nampak dia ada LED display. Untuk dia punya speed ni sampai 100 guys. Nampak dengar angin dia memang kuat, size compact sini kan. Dia punya angin guys, tu nampak puas hati memang kuat. Nak tutup, kita just tekan shortcut belakang ni, dia akan termati lah.